Alright, ini binder aku. Alright, so kita nak sambung buka starter box nombor 2. The Bonds of Zero. Mampu milik New RM9. Let's go, kita buka. Itu dia. Okay, buka dia elok. Tengok apa yang ada. Alright, kita dah nampak dah. This one, Ultraman Z. Okay, Ultraman Z ni. Okay, kat sini. Okay, so dia punya, this one is dia punya fill. Okay, deck, starter deck, Bond of Zero. Okay, kita ada Ultraman Z. Cantik shoot. Tu dia Ultraman Z. Anak Ultraman Z. Ultraman Z Triple R. Yes, datang dah anak Ultraman 7 ni. Ultraman Zero. Di belakang dia Galaxy Kalau yang geng-geng Ultraman 3 Dyna Gaia ni belakang gunung berapi kat lava ni. Ni Ultraman favorite Raiz ni. Ultraman Jeet. Cantik shoot. Galaxy Rising. Cantik shoot. And then datanglah uncommon dan sebagainya. Baik, kita letak dulu kejap. Okay. Alright. Seal 1. Highest rare card yang kita ada. Kita belum ada yang quadruple 4R tu, belum ada lagi. Yang card paling tinggi kita dapat. Bagi aku ni cantik dah. Okay. So nanti kita akan beli lagi booster pack. Okay. Sleeve. Dia tinggi. Kita masuk dalam top loader ni. Nak buat pameran kat luar ni. Masuk printing line. Galaxy ni memang cantik lah. Alright. So inilah kita punya main hit dalam ni. Okay. Ultraman Z. Dan kita ada Zero. Dan kita ada Ultraman Jeet. Bagi aku macam Jeet ni lawa agak lah. Kat sini main hit kita. So dalam starter deck ni, selain daripada Triple R tu, kita ada Zero. Ada Zero juga, Imperium Slash. And ada kata Ultraman Zero juga, White Zero Shot. Cantik juga. Belakang ada matahari. And ada kata ada Ultraman Jeet. Ultraman Jeet. And ada juga Ultraman Jeet. Galaxy Burst dia. Cantik. Tapi itulah dia macam screenshot dari... ni okay. This one is better. Sebab yang ni dia macam screenshot dalam cerita je. Sebaik belakang dia pun cantik ni. Okay. So ini macam screenshot dalam cerita je. Kurang ngam lah. Tapi this one better. Dahsyat. Okay, Ultraman Jeet. And ada Ultraman Z. Okay. Ultraman Z. So, this one is more better juga daripada tadi. And kita ada Kaiju. Kaiju ni, Skull Gomora. Palladium Zeton. Zeton yang involve Zeton dulu. Seram. Simple but seram. Kuat pula tu. Okay, you may send one opponent scene with round 1 to their discard area. Zeton punya counter dahsyat-dahsyat lah. And inilah dia, His Majesty Medal. Zero, Jeet dengan Z. Okay, Zero ni umpama abang long dia lah. Abang long dia orang dalam modern era ni bagi aku. Apa-apa je Zero. Okay, so itu dia untuk starter deck Bond of Zero. Kita tengok gameplay Zero macam mana. Starter deck Zero ni, Z dengan Jeet ni. Power tak power, kita nak lawan dengan starter deck Ultraman 3, iaitu The Hyperspace rasanya. Heroes of Hyperspace. Yes. This one. So, komen guys. Sebenarnya siapa yang duk main, aku baru nak main. Starter deck mana yang power? Apa meta sekarang? Diorang ni bukan meta dah. Alright. So, itulah main hit kita. Dalam 2 box ni. Kita ada Jeet. Kita ada Z. And kita ada Zero. So dalam 2 box ni kau akan dapat
6 kad ni yang dahsyat. So, jom kita sepintas selalu. Termin 3 punya, triple R, and then, so, sebenarnya aku beli starter deck ni nak collect diorang punya ni je. Nampak cantik. Okay. Nanti kita cari starter, booster box pula. Booster box ni dahsyat tu, 500, 300. Woo! Alright, so itu saja. Jom kita masuk dalam binder. Yang baru je beli, kita ambil warna hitam biar clean sikit. So dalam ni aku, yalah, bukan banyak sangat pukat power kan. Tapi slow-slow, lama-lama jadi bukit. Okay, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Baik, ini untuk yang One Piece punya kat depan. Aku ingat yang, yalah, setakat yang cantik kita kumpul je. Tapi sebenarnya kita nak kumpul Luffy. Untuk Luffy aku baru dekat kat macam ni tu. Nanti aku cari lagi. Okay, kita nak collect Luffy, Zoro dengan Shanks. So buat masa ni Shanks tak ada lagi. Belakang dia kat Ultraman lah. So yang untuk hyperspace kita dah ada. Okay, yang ini yang kita put satu deck hari tu, satu pack hari tu. And jom kita masukkan kat dalam ni. Ultraman Jeep masuk. Okay, cun, settle dah collection aku untuk konten kali ni. Simpan, biar nanti lama-lama dia jadi mantap. So, untuk yang dekat sini, aku nak letak yang duplicate dia dekat sini. Jadi main hit. Dan sini satu. Ini kalau Rais nampak Ultraman Jeep dia ni menjerit dia. Jeep. And Zero lah. Sambung collection. Okay, nanti kita akan renovate lah tempat ni. Biar smart sikit untuk buat collection. Alright, itu saja untuk konten hari ni. Oh, iya. Aku namakan aku punya shorts dekat YouTube Shorts. Segmen 1 hari 1 pack. Adakah kita mencedok atau tercedok? Okay, so follow juga aku dekat short, TikTok, Rasul Rusli ataupun YouTube Rasul Magic. Okay, thank you guys. Bye.